Harga emas kat kedai A lagi murah daripada harga emas kat kedai B. Harga emas kat kedai C lagi mahal daripada harga emas kat kedai D. Ramai masyarakat kita bila nak menabung dalam bentuk emas, mereka akan tengok harga emas mata-mata. Tuan-puan kena alert. Bukan sahaja harga emas yang main peranan untuk kita dapat untung daripada emas, tapi ada 5 kriteria penting yang tuan-puan kena tahu sebelum tuan-puan melabur ataupun menyimpan dalam sebuah syarikat emas. So, tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Yang pertama adalah harga emas yang kita dah compare selama ni. Yes, harga emas ni kita nak yang paling murah untuk kita mula menabung dalam simpanan emas. Yang kedua adalah stok yang tiada had. Contohnya kita nak keluar 1 kilo sehari pun company itu mampu untuk adakan ataupun mampu untuk keluarkan. Yang ketiga adalah spread yang rendah, iaitu sisih nilai yang nipis. Sisih nilai ini akan dikenakan bila kita nak jual emas tersebut. Spread pun tuan-puan kena tahu juga berapa yang dikenakan oleh sesebuah syarikat tersebut. Contohnya macam di Publicum mengenakan 6 hingga 9% sahaja. Yang keempat adalah cawangan yang banyak. Cawangan ni sangat penting tuan-puan untuk memudahkan urusan jual beli emas kita. Contohnya Publicum mempunyai 18 cawangan di seluruh Malaysia dan 5 kantor di Indonesia. Yang kelima tuan-puan adalah yang paling penting adalah jaminan untuk syarikat tu beli balik emas kita walaupun emas tu kemek, patah, rosak. Jadi tuan-puan bila nak beli emas, ingat 5 kriteria ni sebelum tuan-puan beli emas. Jangan tengok harga saja. So, dapat satu, cek komen. Jangan lupa follow.